Saya rasa kalau dengar daripada cerita YB Amira tadi ni, kes YB Sadiq ni dia macam dari awal memang dah fishy gila dah. Scary. Dan bayangkan ni adalah YB Syed Saddiq ni, dia seorang wakil rakyat. Nama dia besar, dia ni bekas menteri pada masa tu dan sebagainya. Dan benda ni semua boleh terjadi kepada dia. Kan? Dan there's nothing he can do. Dia tak boleh buat apa pun. Kalau macam ni lah extend penggunaan dan penyalahgunaan kuasa, bermain dengan trik apa semua untuk dapatkan kes ataupun menjadikan kes, suatu kes tu ada ke tak ada ke lain cerita, jadikan ada dulu kan. Orang biasa macam mana YB macam tu? Saya sebenarnya satu benda yang memang saya nak sebut lah, SPRM ni tidak kisahlah ada orang kata kau ceritalah sebenarnya jadi masa kerajaan mana. That doesn't matter. Itu secondary. SPRM sendiri perlu melalui proses bukan penjenamaan semula tapi proses restructuring untuk distruktur semula. Sebab maknanya ada something systematically wrong dalam SPRM itu. Sebab itu kita selalu demand, daripada muda pun kita demand SPRM ini perlu dijadikan satu badan yang bebas di bawah parlimen. Itu adalah antara benda yang kita sentiasa demand. Sebab